Kenapa teruk sangat Rizal Umar ni? Umar belajar ke tak? Mami dah hantar Umar pergi tuition kan? Mami dah sediakan semua keperluan Umar. Ini je Umar boleh bagi dekat Mami? Abu Umar okey? Abang okey je. Kenapa teruk sangat Rizal Abu Umar tu? Padahal hari-hari kita belajar sama-sama kan? Abang tak tahulah, Dik. Abang memang tak boleh fokus lama-lama. Macam ada gangguan dalam kepala abang. Bukan. Jawapannya apa? Lepas tu abang jadi cepat boring tau. Cikgu cakap lain, abang faham lain. Tak tahulah kenapa, Dik. Umar, sorry tau Mami marah Umar tadi. Umar pun nak minta maaf, Mami. Umar dah cuba sebenarnya. Tapi Umar rasa macam itu je limit Umar, Mami. Tak apa, itu bukan salah Umar. Mami ingat bila dah hantar tuition, beli keperluan yang anak-anak nak, anak-anak boleh bagi keputusan yang cemerlang. Tapi Mami lupa, setiap anak ada cara sendiri untuk faham. Dan itu tak bermaksud anak-anak lemah. Mungkin ada cara lain Mami kena ikhtiar. Mami ada jumpa satu suplemen ni. Excel Hana. Mami baca banyak feedback yang positif. Ada anak yang dulu susah nak fokus bila belajar dalam kelas, sekarang ni lebih tenang. Ada yang speech delay pun, sekarang dah boleh cakap sikit-sikit. Kita cuba yang ni Ya Allah, permudahkan urusan aku hari ni, Ya Allah. Bantulah hamba-Mu ini supaya lebih fokus. Amin. Bismillah. Budak kan? Mami! Budak masih tengok! Alhamdulillah, Umar. Tahniah, Umar. Ya Allah, syukur. Ya Allah. Umar. Sebagai anak, kami bukan tak nak banggakan ibu ayah. Kami dah cuba. Cuma kadang-kadang keadaan yang tidak memihak kepada kami. Mami tengah buat apa ni? Mami tengah gali kubur. Hah? Siapa meninggal? Mana ada orang meninggal? Tu, Mami nak tanam kereta 4x4 tu. Sekarang ni diesel tengah mahal tau. Nanti kalau minyak dah murah, kita gali balik. Okey? Habis tu nanti nak pergi sekolah naik apa? Jangan risau. Mami, kalau macam ni lambatlah sampai sekolah ni. Mami! Mami haus. Sekejap. Nah, Mami pilih nak yang mana? Patutlah berat. Mami, lajunya pula. Pakai laju adalah. Ini semua soal Donald. Habis satu dunia huru-hara. Donald Duck? Bukan Donald Duck, adik. Donald Trump. Donald Duck tu kartun. Tak kisahlah Donald Duck ke Donald Trump ke. Muka dia pun macam itik tengah sebelit. Alhamdulillah. Umar Amanda tengok ni. Setuju melaksanakan dasar bekerja dari rumah. Tujuannya mengurangkan penggunaan bahan api, memastikan kemampanan Lepas ni tak payahlah Mami susah-susah nak pergi kerja naik kereta seorang tu. Buat kerja dari rumah je senang. Lepas tu bolehlah Mami masak-masak kat rumah. Lepas tu kita buat apa tu? Air yang viral tu, air dalgona. Seronoknya. Tapi kan Mami kan kerja tukang sapu. Boleh ke kerja dari rumah? Betul juga tu. Apalah nasib tukang sapu macam aku ni Tak apalah Mami, minum kopi House Egg ni je. Rasa pun lagi sedap daripada dalgona. Banyak betul stok House Egg adik ni
Benda sedap, Mami. Kenalah simpan banyak-banyak. Lagipun, dekat Petronas dengan Shell banyak jual air ni, Mami. Senang sangat nak cari. Oh, lepas ni Mami tak payahlah lepak mamak. Minum kat rumah santai sambil minum air house ni pun best juga. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap. Minum. Sedap lah. Banyak betul flavor dia. Ada macam-macam, Mami. Ada 5 flavor. Kalau macam tu, yang ni Mami nak, yang ni pun Mami nak. Ni, Mami tak nak. Okey, terima kasih. Jom kita minum. Dah cukup-cukup tu rumah pula. Alamak, tumpah pula. Habislah Mami marah kalau Mami nampak ni. Umar dan Amanda Samui di penuh drama sepi.